try makan. Kedua-dua ni lah kita akan rasa macam mana sedap ke tak. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel. Dugu-dugu-dung. So siapa cuma tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana, sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni kan dah hari pertama puasa. So aku nak review salah satu makanan yang mungkin ramai orang akan makan pada waktu puasa, iaitu kita akan makan cheese salim ni bersama kurma. So cheese salim ni sebenarnya daripada Arab. Aku dah beli dah. Satu kotak ni harga dia RM7 je, sangat murah. So dalam dia ada 8 pieces. Diorang kata sedap lah. And korang kena try makan juga benda ni. Makan benda ni bersama dengan kurma. Diorang kata sangat sedap. So kita try buka dulu cheese salim ni. Tengok macam mana. Nak buka dia kat sini ada tali. So ada tali, korang tarik je tali dia. So korang lilit lah. Tarik sampai habis. Ni dia cheese salim dia. Ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pieces lah cheese salim ni. Kita try makan dulu macam mana, rasa dia sedap ke tak. Jom try makan. Bau dia sebiji macam cheese. Sebab dia memang cheese kan. Okay. Ni dia. Dia tekstur dia macam lembik sikit, macam tahu sikit. Tekstur dia lembik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Berlemak je dia. Makan gini pun dah sedap. So jom kita try salutkan cheese ni dengan kurma. Kurma yang kita beli dah, Yusuf Tayyub. So kita akan salad lah. Kita akan calit sikit cheese ni letak dalam kurma. So ni dia kurma yang aku dah salut dengan cheese salim. Tapi ada dua version. Satu aku salut dengan cheese salim, satu lagi dengan mentega. Dia kata letak dengan mentega pun sedap. So jom try makan. Kedua-dua ni lah kita akan rasa macam mana sedap ke tak. Ni ada 4 biji kurma dengan salim, cheese salim. Lepas tu 3 ni dengan mentega. So jom try makan. Bismillah. So jom bismillah. Sangat sedap. Tak sedap mana-mana masih sikit. Tapi best, sedap. Ni bersih dengan mentega pula. Mentega pun okey, sedap. Ni aku nak makan kan. So rasa dia memang sangat sedap. Harga dia RM7 je. So kalau korang nak beli, kat mana korang boleh beli benda ni, korang boleh cari kat TikTok aku akan sediakan beg kuning. So jom kita habiskan. So kalau makan dah cheese salim ni, makan macam gitu pun dah sedap. Kalau makan dengan kurma pun lagi sedap. So harga dia memang sangat berbaloi lah. Walaupun RM7 harga dia sangat sedap, berbaloi. So kau kena try makan cheese salim ni dengan kurma ni, memang sangat sedap. Dan ada orang kata kalau makan dua ni boleh mengenyangkan. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana, sampai menuju bulan.